Ya, aku memang kena pandang macam ni ke? Kau tak boleh setting gambar dekat situ. Mat, dia dah setting apa? Punya lama dia dah setting ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang, selamat kembali, selamat tiba ke Kurma dan Syawal. Dah. Aku ingat kau cakap edisi Syawal ni. Bro, what are you talking about, man? Aku ingat cakap edisi Syawal. tajuk kacip dulu. Oh, kacip dulu. Allah. Aduh. Selamat datang ke episod Kacip dan Kurma. macam biasa, format kita akan bermain game, bertanya-tanya soalan-soalan, tanya soalan. Kenapa macam gitu? Breaking the fourth wall. Possible apa tadi? Allah Possible. Baiklah, terima kasih atas sambutan yang nak kata suam tak suam lah, nak kata panas pun tak panas sangat. Orang cakap room temperature lah. Orang kata dah ada momentum, kita gerak je lah, kita teruskan lah. Betul? Ya, betul. Ni memang move kau lah ni. So kita pun dah bertukar, kita dah invest sikit dalam satu kita bukanlah invest, cuma kita dah ada planning yang proper sikit lah. Kita dah ada macam setup yang proper lah. made up studio. Okay, so podcast ni adalah dibawakan khas oleh gaji-gaji bulanan kami. Yeah, boy. Yang dibayar oleh Microlead, account yang mengepost konten ni. Nice to meet all of you. So kami adalah Microlead. Kami adalah Saya Aizal. No! kami adalah P2P financing platform. Platform pula. Aku ingat Platform. aku introduce dia. Aku Tak payah. Kita tak penting kat sini. Kita tak penting. kau cakap tadi nak beritahu siapakah kami. Aku cakap, okay, So kau cakap kami adalah. Kalau aku nak buat macam tu, aku introduce diri aku dulu. Oh. So, untuk pengetahuan semua, kami adalah P2P financing platform. Okay, P2P financing platform ni buat apa? Kau ada sampai bila kau nak jadi intern ni? Sampai bila kau nak jadi intern? Aku bukan intern. P2P financing secara mudah dia, kita orang adalah platform yang menghubungkan bisnes yang nakkan financing ataupun pembiayaan. Dia datang kat kita orang, kita boleh bagi financing serendah RM10,000 sehingga 1.5 juta. Dan duit yang kita bagi tu duit siapa je? Duit halayak ramai. Duit halayak ramai. Okey, kita bukannya pergi bagi saya duit, tak ada. Okey, orang tu semua kena register dengan kita sebagai investor. bahasa Melayu dia apa? Betul-betul. Betul-betul. Pelabur. Pelabur. So kita ada pelabur dan juga kita ada Peminjam. peminjam lah ataupun bisnes lah. Okay, so kita ni orang tengah je. Kita ni platform yang menguruskan hubungan tersebut dan transaksi tersebut. Okay. So sebagai pelabur yang register dengan kita, apa function dia? Diorang dapat invest dan membantu peniaga-peniaga ataupun perniagaan kecil-kecil di luar sana yang ingin meminjam. Kecil dan besar lah. Siapa-siapa yang perlukan financing lah. Yang ingin meminjam. Oi, marah! Oi! Tengok! Sebab tak aku marah. Aku saja nak kacau je. Kacau. Astagfirullahaladzim. Function dia sebagai pelabur, takkan saja-saja aku nak bagi orang duit kan? Betul, takkan nak sedekah macam tu. Ni bukan sedekah amal jariah, bukan Ini adalah pelaburan. Bila kita buat pelaburan, kita mengharapkan Pulangan. Wow! Pulangan tu macam mana dia dapat? Dengan melabur tu lah. Dengan pembayaran balik kita punya peminjam / peniaga-peniaga tu lah. Betul. Ha. Macam mana nak kenyang makan lah. Apa yang membuatkan pelabur-pelabur ni nak melabur adalah pulangan yang diorang dapat. Okey, bisnes tu dia pinjam, takkan pinjam RM50,000 bayar RM50,000 kan. Macam tu baik dia pinjam dekat family dia ke apa kan, macam tu kan. Tapi dia pinjam tu ada cost.
Okey, kos pembiayaan, kadar keuntungan itulah. So apa yang dibayar kadar keuntungan tu, itulah yang akan dapat kepada Kita punya pelabur-pelabur. betul. Sehingga berapa persen? 18% Sehingga 18% per annum. per annum. Bahasa Melayu apa? Per annum orang tak tahu. Setahun. Setahun. Pada tahun 2025, kita punya profit return adalah sebanyak 16.9%. Kalau saya salah, nanti dia orang edit bagi correction lah. So banyak orang selalu nak melabur kepada FD, selalu nak melabur ASB dan sebagainya. Ya betul. Kan? So ini adalah alternatif dia. Alternative platform. Alternatif platform. Yang anda boleh melabur serendah RM10. Betul kan? Beza dia melabur dengan kita orang dan melabur dengan orang lain adalah kami nak bagi semua orang boleh melabur. Macam budak ni kan, walaupun dia masih intern, tapi asalkan dia umur 18 tahun ke atas, dia boleh terus melabur. Sebab RM10 melaburlah untuk masa depan anda. Yang bagusnya lagi satu, P2P ni, lain dia daripada bentuk pelaburan yang lain adalah pulangan dia tu setiap bulan. Dia bukan macam KWSP sebagai contoh, kena tunggu sampai setahun. Kau dah 54 tahun ke apa sekarang ni? KDBSB kan ada tahunan, dividen tahunan. Nah ni lah ni muka-muka keluar akaun 3 ni lah. Ada. So pulangan tu tiap-tiap bulan. Bila bisnes tu bayar balik, tuan-tuan dan puan-puan selaku pelabur akan mendapat pulangan tersebut lah. Okey, saya rasa untuk microlip itu sahaja yang tuan-tuan perlu tahu secara dasar dia. Kalau ingin mengetahui lanjut, boleh ke mana je? Anda boleh melawat kami punya laman web www.microlipasia.com. Okey, yang sekarang mempunyai dalam bahasa Melayu, we also have it in English, dan kita juga ada dalam bahasa Tamil dan bukan. Coming soon. Coming soon lah. Saya tak janji bila, tapi akan saya ajukan. kau macam ada continuation tadi terhadap languages tu tadi. Macam ada banyak lagi ya? Granted, website ini adalah sesuatu perkara yang baru lah yang kami introduce. So kalau dia tak tahu, sebenarnya bukan salah dia lah. Tapi dia ni memang tak tahu apa yang dia tahu kan. Setakat ini yang saya tahu, dia tak tahulah. Ada bahasa apa lagi? Bahasa Melayu dan Inggeris saja. Hei, la ilaha illallah kau ni. Kau nampak ni, tembok ni dah retak sikit tau. Mandarin dan Mandarin. Yes. Baru ingat. Translate sikit, cakap website kami kini berada dalam bahasa Mandarin. Yang tu kan, game dia adalah kita kena namakan. Tadi cakap lain. Janam aku ni. Kalau aku spend 1,000, Bukan. jangan bagi apa pun cadangan boleh. And above lah tu. Kau ni bukan kita kutip tepi jalan tau. Kau ni kerja dengan kita tau. Oh, ni baik. Dia pun tak kena bagi Tak tahu. Kau ni la ilaha illallah. Kalau suka komen lah.